kalau kita buat kejahatan, azab dekat dunia ni pun dapat macam mana pula azab kita kat alam sana. Jadinya kalau boleh kita perbetulkanlah segalanya. Dalam dunia ni kita tak hidup lama pun. Kita gaduh-gaduh ni ataupun sisi faham ni rasa macam tak perlu ada dalam kekeluargaan. So mungkin ada perselisihan faham sebenarnya dekat